Waalaikumsalam. Baru balik. Dan sekarang kita orang nak keluar lagi. Nak pergi ambil acik ke? Kita nak pergi ambil acik kat rumah. Pasir Mas. Lepas tu kita nak pergi keluar makan. Biasalah, kita nak kalau jalan macam ni. Tak duduk bilik. Jalan yang sebenar. Sebab nak jumpa pun susah. Nak datang pun jauh. Jadi kita kena habiskan masa dengan betul. Cantik tak saya? Suami saya handsome tak? Kamera. Okay, bye. Tak ada lagi. Orang dah barai guys. Saya okey. Saya memang okey. Bab jalan saya okey. Saya kalau barai nanti pukul 12, 11 baru saya start barai. Sekarang saya masih bersemangat. Awak lah nak pergi mana pun. Nak repeat kita Thailand balik pun saya okey. Lagi satu sebab saya duduk sebelah kan. Kita tak drive, kita tidur je. So kita nak pergi makan malam pula malam ni. Tok Goreng tak tahu lagi. Abang apa dah? Oh, parking dalam dah. Parking mana, man? Parking dalam tu lah. Okey, geng. Malam ni kita berada di Kelantan. Di Kota Baru. Sebab makan dekat, mari makan ikan bakar. Katanya tempat baru kan? Tempat baru ke? Tempat baru. Okay, kita terah lah teh rasa sini. Ujung sekali kan? Ujung sekali pun booking dah. Kanan laut. Cium. Mari kita tengok. Dia memilih laut dia. Makan sedap malam ni. Ibu dia tak tahu mana. Ada dalam beg? Ada dalam beg. Cukup tak sempur tadi? Tak Lisha tu ada milih. Ni milih lagi. Masih orang ambil. Nyum. Ha? Mana? Ikut lah. Mana? Nak mana buat lawan dengan kabur? Bukan bakor ni. Semua bakor. Mana sedap? Kamu dari sudah bakor. Ini bawa biasa. Janji makan sedap malam ni. Banyak ikan dia. Ikan belah pun ada. Ikan sebelah. Sekarang ada nasi. Mari makan ikan bakar. Ramai orang kedai ni. Penuh. Ada usuk tu? Ikan apa dia? Cukup tu 4 ekor. 4 ekor ya? Ni ikan apa? Kak. Oh ni ikan apa? Ikan kita. Masuk benda sedap. Ambil lah mana-mana. Tak rekod ni. Bakar berlepas lah. Bakar tawar lah udang. Udang mana dah? Masuk tepung. Ngam, mana sedap bakar tawar? Bakar tawar. Udang tu bakar tawar. Kenapa ikan ikan tu? Ikan ni bakar tawar. Mana Asam dan fikiran. Oh, makan ekor ni makan apa? Ambil ikan kita lah tak bukan ikan tilapia. Ambil ikan kita tu bakar tawar dengan bawang mat, merah dengan topo dengan kabut. Tambah. Tambah ya? Yang penting kamu makan. Makan sedap. Ada karaoke ke? Rekod boleh ya? Ui, lampu bakar tu. Oh, kita macam terasing sangat daripada orang mana. VIP gini, duduk bawah pokok.
Mana tak ada kalau time orang ramai ni memang sampai sini. Ya. No. Mak dia lah ke jalan-jalan tu. Ini dia. Jadi makan dia. Dah apa-apa dah ni ada duduk sebelah. Pilih lauk. Dah sudah pergi pilih lauk. Dah sudah pergi pilih lauk Hujan apa ya? Oh, dia bagi gini terus. Makan. Pak Rahmat dok. Enggak ada sabar dah. Ada rasa. Gila. Boleh jalan lagi. Maksudnya Alhamdulillah. tapi tahun ni tak keluar negeri lagi. Boleh. Nampak tak bosok bunyinya mana apa? Bunyi. Bila? Kami ketah pula. Berapa semua? Berapa ada? 15, ambil 15. Wah, air dia pun ni dah sejak je ni. Ambil sini tu. Saya biar dulu. Kalau nak tu ambil je. Biasanya lah tu daun tu rasa boleh. Daun awak favourite. Daun yang berolok. Daripada Manjung. Daripada Manjung. Kita pun kalau apa-apa tak Teluk Intan, kita Manjung lah kalau nak tengok. Dulu apa kan Teluk Intan. Manjung. Kita mudah mengai. Agak kita apa? Alhamdulillah. Ada sikit lagi ni. Kecing mayo. Dah ya? Kenyang? Tarik dulu. Kecing. Wah, mah. Segar gini agak. Ada. Hari tinggal tular je. Jadi. Ya. Mana? Gitu je. Pakai tekan je. Tak ada. Tak ada 1, 2, 3. Oh, seminit ya rakyat. Ayo satu dulu. Okey, guys. Hai korang, good morning. Assalamualaikum. Oh, baik. Ini hari kedua. Korang dah siap? Cantik tak? Comel lah. Kita nak pergi makan White House. White House. Kita tengok lagi. Nampak tak? Sebab tu kita nak pakai white. Black and white. Sebab nak pergi White House. Kita jumpa hari. Nanti pakai stocking. Hari ni pun. Kita jumpa kejap lagi. Baik. Outfit check. Alah, abang lah pusing dulu sekali lagi. Outfit check. Itu. Kau nak keluar, cantik tak kita orang? Angkat kaki macam ni. Macam ni lah. Macam ni. Tapi sangat. Baik. Anda nak check up. Sekarang pukul 9.30. Sepatutnya breakfast kat bawah. Tapi sebab this is Kelantan, so kita nak breakfast kat luar, tak nak kat bawah. Nak pergi makan dekat White House. Kalau dibakar kan. Lepas tu kita nak cari nasi tumpang hari ni. Hai korang, suami saya handsome. Jadi awak nak pergi pantai ke? Kita kat Patah. Memang asal duduk Patah. Saya cantik tak? Pergi dulu. Lah, on rupanya. Okey geng, selamat pagi. Hari ni kita pagi di Bandar Kota Baru, berhadapan dengan Masjid Muhammadiyah. Dah kereta kunci dah. Lepas tu kita nak pergi dekat White House, dalam 20 meter daripada sini. Mana je parking sini payah. Jadi kita try cari dulu lah mana ni kedainya. Kita depan-depan ni je. Okay, macam mana Pak Omar? Ini
Ini dia masjid negeri kita. Ni masjid ke? Inilah masjid negeri. Masjid negeri Kelantan. Ha? Jadi depan masjid ni macam-macam orang jual. Jual lebih kepada barang-barang awak pergi semayang lah tengok. Piyah, semua. Dan kedai White House tu tepi ni. Kedai kopi White House. Ada siapa tu? Inilah kedai dia. Orang ni 5 orang lagi tak? Dah cukup dah, Abang? Nampak? Masuk dalam. Masa nak kami hari tu, kita duduk rumah tu ada anak ni.